selamat datang ke Bukit Penyesalan. Kau tengok bukit ni macam mana. Dia daripada atas tu, dia turun kat bawah ni. Lepas tu dia naik ke atas sana, dia turun kat bawah sana. Lepas tu kalau kau tengah buat kerja kat atas sana, kau punya kenderaan kat sini, maknanya kau kena turun, naik. Lepas tu turun kot sini, naik kot sini. Kau turun kot sana, naik kot sana. Kau turun kat sana, kau naik balik kat sini. Tu kalau kau turun kat sana, kau kena patah balik kat sini. Dia kat sini ada dua je pintu masuk, dekat atas sana dengan kat ujung sana kat bawah. So sekarang ni dah ada pagar elektrik. Jadinya kau punya kerja jauh lah sikit nak berjalan. Macam mana korang? Kau rasa kalau naik turun ni, kau rasa menyesal ke tak?